Hai, Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan pasang getah kedap bunyi untuk bahagian pemandu dan penumpang. Siapa yang selalu terganggu dengan bunyi bising yang dari luar kereta masuk ke dalam, kamu mesti cuba pasang getah ni. Sebab kamu tengok di celah-celah pintu ni, di sini ada gap guys. Jadi antara ruang gap ni akan masuk angin ketika kita memandu. Bukan angin saja guys, habuk-habuk air dan lumpur hujan semua ada. Jadi di kawasan sinilah kita akan pasang getah tu. Okey, kalau tengok di bahagian situ tiada getah dan tengok bahagian belakang pun sama juga guys. Okey. Ni contohlah saya letak kertas menandakan angin pun boleh masuk, air hujan dan habuk-habuk. Okey, sebab itulah selalu kawasan ni dia kotor berhabuk. Seperti yang kamu nampak, yang ni di pintu memang sudah ada sedia getah lah. Cuma di bahagian ruang ni, okey, ada peluang. Nampak di sini getah pun dia tidak full. Jadi kita akan letak getah tambahan di kawasan sini. Okey, untuk getah kedap bunyi ni di bahagian depan dan belakang tidak sama. Okey, yang sekarang ni saya buka dan kita akan pasang dulu di bahagian depan pemandu. Okey, macam ni lah. Kalau kamu beli dia akan bagi sepasang. Okey, sudah siap potong. Mungkin agak panjang tapi kalau ada lebihan tu kita boleh potong. Cara pemasangan pun sangat senang guys. Okey, nampak di area pintu tu selitkan sahaja getah ni. Macam ni. Okey. Pada permulaan nampak dia macam longgar, tapi kamu buat saja macam ni, nanti lama-lama dia akan melekat lah. Okey, ni ada lebihan kita potong. Okey, kita try tutup dulu tengok. Tutup tiada masalah guys. Kalau tengok gap di kawasan pintu ni, dia sudah tertutup. Jadi peluang untuk bunyi dan habuk dari luar dapat dikurangkan masuk. Untuk yang sebelah belakang pula sama juga guys. Cuma yang bahagian getah belakang ni dia guna double sided tape. Okey, kita buka dulu. Dia macam ni lah. Dia sama juga one set kiri dan kanan. Yang ni dia punya alkohol pad lah. Dia punya macam pembersih. Yang ni nanti kita sapu di kawasan yang kita mau lekat. Pastikan bersih lah supaya gam nanti senang melekat. Gam double tape sudah disediakan, tinggal buka dan tampal lah. Kalau lekat ni start dari tengah pintu macam ni. Tujuan dia supaya habuk, bunyi-bunyi dan juga air hujan dia tidak masuk melalui celah-celah pintu ni. Okey, selesai pemasangan di pintu sebelah belakang ni. Tutup pintu pun tiada masalah. Dan gap pada ruang pintu ni kita sudah cover guna getah kedap bunyi ni guys. Harap-harap kuranglah dia punya bunyi-bunyian yang masuk dari luar ke dalam. Okey, next kita selesaikan keempat-empat pintu. Okey guys, selesai sudah keempat-empat pintu. Yang ni pintu sebelah kiri kita sudah pasang juga. Okey. Tutup pintu tiada masalah. Sebelah belakang pun sudah pasang. Saya pasang macam ni sajalah. Harap-harap lepas ni kuranglah bunyi-bunyian tu. Tapi kalau mau cakap 100% kurang bunyi, tidaklah. Kalau 20-30% kurang, alhamdulillah. Okey, sudah. Okey, saya rasa itu saja guys perkongsian saya. Cuba korang share yang pernah guna getah kedap bunyi ni. Okey atau tidak?